Apa itu insan? Insan merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal, beremosi dan hidup dalam masyarakat. Memahami sifat insan membantu manusia mengenali potensi dan batas diri dalam mencapai kesempurnaan hidup. Menurut Aristotle, manusia ialah zoon politikon, iaitu makhluk sosial. Menurut Al-Ghazali, manusia mempunyai akal dan nafsu yang perlu dibimbing untuk mencapai kebaikan. Dari sudut psikologi, insan dilihat sebagai individu yang mempunyai pemikiran, emosi dan motivasi. Manusia sentiasa memperbaiki diri untuk mencapai kesejahteraan hidup. Menurut Abraham Maslow, kesempurnaan ialah perkembangan potensi diri. Menurut teori hierarki keperluan, ialah manusia menuju aktualisasi diri. Dalam sosiologi, insan tidak boleh dipisahkan daripada masyarakat. Nilai, norma dan budaya mempengaruhi pembentukan personaliti dan cara berfikir seseorang. Menurut Emily Durkheim, individu dibentuk oleh struktur sosial. Manusia berkembang melalui interaksi sosial. Jalihat tertanya, adakah wujud kehidupan yang sempurna? Jika manusia memiliki kelemahan, adakah kesempurnaan itu hanya satu ideal? Mengapa kita perlu berusaha jika kesempurnaan mutlak sukar dicapai? Menurut Immanuel Kant, manusia perlu berusaha mencapai kebaikan moral walaupun tidak sempurna. Kesempurnaan mutlak mungkin tidak wujud, namun usaha menuju kesempurnaan menjadikan manusia lebih matang dan bererti. Proses memperbaiki diri itulah hakikat perkembangan insan. Menurut Aristotle, kebahagiaan dicapai melalui amalan kebajikan secara konsisten. Konsep insan dalam psikologi dan sosiologi menunjukkan bahawa manusia sentiasa berkembang. Walaupun kesempurnaan mutlak sukar dicapai, usaha berterusan memberi arah dan makna dalam kehidupan. Inilah sifat insan, makhluk yang belajar, berubah dan memperbaiki diri.